Bila kita nak buat simpanan, sama ada simpan emas ataupun simpan duit, kita bukan fokus pada duit lebih. Ada duit lebih baru aku nak menyimpan, tak ada duit lebih tak nak menyimpan. Harga emas rendah baru aku nak menyimpan emas, harga emas tinggi tak naklah menyimpan emas. Tapi sebenarnya fokus kita buat simpanan adalah nak capai target kewangan. Contohnya dana pergi haji dan umrah, duit perkahwinan, deposit rumah ataupun tanah, dana kecemasan, pendidikan anak-anak, duit persaraan dan modal perniagaan. Bila kita ada matlamat yang jelas, kita akan fokus. Tiap-tiap bulan ada duit ke tak ada duit, kita akan wajibkan diri kita untuk terus menyimpan supaya kewangan kita cepat bertambah untuk kita capai matlamat kewangan kita. That's why kalau kita nak menyimpan emas, jangan fokus kepada harga rendah saja. Sama juga kalau kita nak menyimpan duit, jangan fokus kepada bila ada duit lebihan saja baru mula nak menyimpan. Sebab kalau itu fokusnya, kita memang tak akan menyimpan. Kita akan buat alasan yang kita tak ada duit lebihan untuk menyimpan. Kita tak boleh menyimpan, kita tak boleh menabung. At the end of the day, simpanan tak ada, apa pun tak ada. So, dapat satu, je komen, jangan follow.